Filem Mak Kilau ni dah 3 tahun dikeluarkan tapi sampai ke hari ini masih lagi ada pentaksub filem Mak Kilau yang komen sampai tahap macam ni. Kau baca sendiri komen dia bunyi macam mana. Aku faham kalau kau suka sangat movie ni, kau minat sangat filem Mak Kilau ni, nak letak dia nombor satu, letaklah. Tapi kalau ada orang lain tak bersetuju, janganlah kau terus cop, kau ni tak ada semangat nasionalisme lah. Engkau ni tak minat sejarah lah. Engkau ni tak tahu apa-apa pasal sejarah lah. Apa benda punya attitude macam ni kan? Okey, jom aku sembang sikit macam mana komen ni boleh hadir dalam video aku. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten movie review, bolehlah tekan butang follow dekat sini. So, sebenarnya dalam video tu aku adalah cerita pasal filem Blood Brothers. Aku pujilah filem Blood Brothers ni. And then aku tanya audience, korang rasa filem ni boleh tapau ke tidak Mak Kilau kan? Dari segi kutipan, jualan semua kan? Dalam masa yang sama, waktu aku sebut Mak Kilau tu, aku katalah, aku pun tak faham macam mana Mak Kilau boleh nombor satu. And then ramai gila yang triggered weh. Korang boleh baca komen-komen yang macam ni keluar. Wah, bukan main lagi. Yang komen-komen ni aku nak tanya, top 5 filem kau filem apa? Kalau kau sebut filem-filem yang bukan filem sejarah, siap kau. Make sure dalam top 5 kau ada Lieutenant Adnan, Bukit Kepong, Tanda Putra dan sebagainya. Jangan sebut-sebut Avengers ke, Munafik ke, KL Gangster ke, jangan sebut. Make sure filem sejarah je ada dalam taste kau. Itu kan taste kau. Berbalik kepada filem Mak Kilau, adakah aku kata filem ni filem sampah? Tak pun, jauh sekali. Adakah aku kata filem ni tak bagus? Tak pun. Aku kata it's a good film. But it's not the greatest film in Malaysia. Okay? Dia bukanlah filem terbaik di Malaysia untuk aku, pada pendapat aku. Sebab aku nampak ada je cacat cela dalam filem ni. Kalau dah ada cacat cela, takkanlah aku nak letak dia sebagai filem terbaik aku. Basically, aku dan movie-movie reviewer yang lain, kita orang tengok filem ni, banyak benda yang kita orang tengok. Jalan cerita, dialog, lakonan, lepas tu dia punya sinematografi, action sequence, emotional dan sebagainya. Okay? Tak ada pun aku letakkan, filem ni ada semangat patriotisme, sejarah, confirm aku kena letak nombor satu. Itu mungkin yang komen tadi itulah. Kalau aku tak. Okay, by the way, setakat hari ini untuk 11 hari, Blood Brothers dah dapat 45.7 juta. Sebenarnya dia punya pacing tu lebih kurang sama dengan Mak Kilau. Sebab apa? Mak Kilau pun dapat lebih kurang jumlah yang sama, dalam 47-48 juta dalam masa 11 hari. Jadi soalan sama untuk korang. Adakah Blood Brothers boleh tapau Mak Kilau? Komen pendapat korang dekat bawah, ataupun filem ni akan menjadi filem kedua paling laku dekat Malaysia. Aku rasa nombor 2 tu